Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi lemak 4 sekawan. Kita panaskan sedikit minyak di periuk atau di kuali. Kita nak masuk, saya kalau masak, kalau ada daun-daun, saya akan tumis daun dulu supaya minyak tu wangi. Okey, kita masukkan semua ni. Daun salam, baik-baik ya, dia kadang-kadang basah. Serai, daun limau dan lengkuas. Kita tumis sebentar. Tu dah mula bau ya. So kita nak masukkan bawang yang kita dah cincang dan 4 sekawan ni tadi. Kita tumis. Mungkin ada yang perasan sebab dia memerati hari-hari ya. Kak Zaida kalau masak, kalau bawang itu saya suka satu dipisah, satu sama ada saya mayang atau saya cincang. Mungkin akan ada yang bertanya kenapa? Kenapa saya tak blend dua-dua biji? Okey, dia ada dari segi bau dia ada beza sikit puan. Kalau puan buat macam ni, dia ada bau bawang yang digoreng sedikit, bau manis. Kalau puan kisar terus dua-dua, dia tak ada bau bawang digoreng. Dia bau bawang ajalah, tapi bawang wangi manis tu kurang. Sebab itu saya guna satu untuk saya tumis, satu untuk saya kisar. Nak bagi sedap lagi lah ya. Kalau puan malas nak buat macam ni, nak tumis, nak blend, sukatilah. Jadi okey, kita tunggu ni sampai dia menjadi bawang dia tu keluar bau manis. Kita nak kisar yang ini. Kita nak kisar lada hijau, bawang besar, bawang putih, halia dan buah keras. Kita kisar dengan sedikit air puan. Lauk ni senang aja, tapi lauk yang puan tak pernah masak. Bau pun dah wangi. Dia ada macam ada coklat-coklat sikit. Jangan sampai garing ya. Nanti dia jadi bau bawang goreng belakang. Okey, kita nak masuk ni yang kita kisar ni tadi ya. Bawang besar, bawang putih, halia, buah keras. So kita tumis sampai dia garing. Macam ni. Ya puan, dia macam ni. Dia macam minyak lah, dia naik minyak semua ke atas ya. Okey, kita nak masukkan ni. Rempah, ketumbar, jintan apa tadi ni, jintan manis dan juga serbuk kunyit. Dan kita masuk asam keping. Okey, kita tumis sekejap. Saya bukakan api, saya besarkan api. Tadi saya kecilkan api, sekarang saya besarkan api. Kita nak bagi rempah dia masak ataupun naik bau. Sedikit air supaya dia senang nak masak lah. Kalau tidak dia sebab rempah Kak Zaida dah disangai. Saya dah sangai rempah saya, maksudnya rempah saya dah masak. Cumanya saya nak bagi dia kembang, jadi saya letak air sedikit supaya dia, bila kita masuk air dia akan cair macam ni nampak. Kita tumis, kita tunggu sekejap sampai dia pekat sikit. Saya masukkan sikit air lagi. Okey, kita nak masukkan garam. Saya masak sekarang ni seko ya. So saya masukkan garam. Kita rata-ratakan sekejap. Ni proses ni lama sikit lah supaya semua bawang ladanya tu masak. Okey, kita masukkan ayam. Saya punya cara, saya masuk ayam dulu. Dah masuk ayam, dah gaul rata dengan rempah tu, baru saya letak santan. Ini cara saya. Kalau puan rasa ala leceh lah cara macam ni, terpulang, ikutlah cara puan ya. Okey, tak ada masalah. Okey, kita gaul lagi. Ayam dah masak, kita tak perlu risau. Baru saya tambah air, ikut kepekatan yang puan nak. Kalau puan rasa dekat rumah ramai, tak payahlah buat pekat sangat. Nanti kan ayam habis, kuah pun habis. Kalau buat cair-cair sikit, ayam habis, ada kuah, bolehlah goreng telur tambah. Ya. Okey, so ini macam rupa dia. Ni rupa dia. Kita tunggu dia mendidih. Tunggu asam keping tadi mengeluarkan asamnya. Ada buah keras, kuah kita akan jadi cepat pekat. Bila dia masak, dia dah sejuk, nanti dia akan jadi lebih pekat. Itu buah keras. Ya. Okey, kita tunggu dia mendidih. Dah masak dah lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu lemak 4 sekawan buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.